Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan Tuan Imam Sar, yang dihormati pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada muka surat yang ke-40, Kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis, masih lagi membicarakan tanggungjawab suami terhadap isi rumah dia. Dan kebinasaan seorang suami apabila berkahwin, kegagalan seorang suami di dalam rumah tangganya, insya-Allah. Baik. Dan telah meriwayatkan oleh setengah ulama bahawa sesungguhnya orang yang lari daripada ahlinya itu seperti menempati hamba yang lari daripada tuan, iaitu tiada diterima baginya sembahyangnya dan tiada diterima pula puasanya hinggalah kembali kepada ahlinya. Sembahyang tidak sah lain, sembahyang tak diterima lain. Sembahyang tak sah sebab apa tak sah? Wuduk tak betul, rukun tak betul, najis pula, menanggung najis pula, kiblat tak betul, waktu tak betul, pergi sembahyang. Tak sah lah sembahyang dah. Yang tu ditolak. Di sembahyang maghrib, waktu zuhur, memang tak sah sembahyang dia. Syarat sah dia dalam waktunya. Ataupun kiblat tak betul. Kiblat sengit, suka betul-betul pergi ke Afrika, nak sembahyang sah lagu nak. Satu. Yang kedua, sembahyang ditolak. Ataupun solat yang tak diterima. Asyaratul lam yuqbalullah salatahum. Ada 10 orang yang sembahyangnya ditolak. Sembahyang sah, kiblat betul, bacaan betul, rukun segala betul, semua betul, tapi pahala tak ada. Sehinggalah dia membetulkan balik yang tak betul, yang menyebabkan sembahyang dia diawang-awangan. Kenapa sembahyang tak diterima? Sembahyang orang yang mencuri, sembahyang orang yang derhaka pada mak bapak, kan diterima sembahyang dia. Sembahyang isteri yang derhaka pada suami dia, kan diterima sembahyang dia. Jubah sembahyang telekung pakailah jenis telekung hak paling mahal pun. Duk tengok iklan tepi jalan tu, mak rindu nak pakai telekung macam. Hang bagilah telekung mahal lagu mana pun, lawan suami tak ada apa faedah. Termasuklah yang tak diterima sembahyang ialah hamba yang lari daripada Tuhan. Maka ulama-ulama kata yang lari daripada Tuhan tu, hamba yang lari daripada Tuhan, samalah kedudukan dia suami yang lari meninggalkan isteri, meninggalkan keluarga, walaupun dia ada dalam rumah ataupun dia tak ada dalam rumah. Maksudnya apa? Yang tidak memberi nafkah kepada isteri dia. Walaupun dia tu imam, Ustaz, walaupun tu imam, melainkan kalau dia uzur, melainkan kalau isteri dia beri kemaafan pada dia, isteri dia beri keuzuran kepada dia, maka selamatlah dia. Jadi tuan-tuan, kepentingan kita ini sebab Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-231. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan menjadi kewajipan kepada bapa tu, wa 'alal maulud, pada bapa tu, memberikan makan, memberikan pakaian kepada ibu, pada isteri dia, ibu kepada anak dia, menurut cara yang sepatutnya. Jadi tuan-tuan, walaupun isteri saya kerja tak, walaupun isteri abang kerja, tapi gaji dia mahal pada saya tak, walaupun gaji dia mahal pada abang,
Tapi dia nak orang kaya tak? Pak dia mati, harta dapat kat dia. Saya menikah dengan dia tu sebab dia kaya tak? Walaupun dia kaya. Nafkah hang kena bagi kat dia. Mengikut kemampuan kita. Dan akak-akak pun nak dapat nafkah pada suami pun tengok kemampuan si suami. Jangan duk minta hak dia tak mampu. Gaji pun 3,000, pergi minta elang sebulan 6,000. Mampu ya Allah. Ikut kemampuan dia. Baik, kemudian. Kalau tak bagi tak? Kalau tak bagi, ulama-ulama kata, hang ni macam orang yang lari pada Tuan. Macam hamba yang lari pada Tuan. Semayang tergantung. Ada yang lari yang tak balik rumah dia. Yang kahwin seorang lagi. Tak balik rumah hak tua. Dan mentah hak tua tu tua. Dia tak balik pun, buat apa usah tua? Saya duduk rumah hak muda. Berapa lama tak balik lah? 6 bulan dah. Ni tak balik langsung. Balik pun tak, bagi nafkah pun tidak, telefon pun tidak, tengok pun tidak. Jadi abang duk jaga yang nombor 2. Nombor 2 hanya saya jaga. Abang yang merosakkan agama ni. Abang yang merosakkan cantiknya poligami ni. Jadi tak cantik pasal perangai abang. Buruk punya perangai, tak bagi nafkah, tak layak menikah, nak gatai nak menikah. Akhirnya pandangan masyarakat tentang Islam rosak pasal abang. Orang macam ni yang nama dia penunggang agama. Tapi hari ni penunggang agama orang bubuh ustaz. Oh, ustaz saja penunggang agama. Salah lah. Penunggang agama ni tak kira siapa pun menggunakan agama untuk kemewahan, menipu daya. Itu baru nama penunggang agama. Ini penunggang agama pi letak nama Walid. Sedangkan Allah Ta'ala bersumpah dengan nama Walid. Balik sekali lagi tuan-tuan buka surah Al-Fajr. Surah bukan surah Al-Fajr, surah apa tu? Surah Al-Balad, minta maaf. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Allah sumpah tentang Mekah, Allah sumpah tentang Nabi Muhammad yang duduk di Mekah, dan Allah sumpah wa walidin, dan demi Walid, wa ma walad, yang ada anak dia. Allah bersumpah tu dengan nama Walid. Mai zaman kita sekarang, Walid tu bubuh ajaran sesat, gatai menikah banyak. Hari ni kalau bapak dia dipanggil Walid oleh anak dia, orang tengok lah bapak dia Walid, janggut dia berpegangan kaki. Pejam mata dan bayangkan wajah Walid. Sedangkan Allah puji Walid dalam Quran, wa walidin wa ma walad. Dan demi bapak yang ada anak dia. Siapa dia? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa walidin wa ma walad. Siapa dia? Dan demi Nabi Adam dan keturunan dia. Yang ketiga, wa walidin wa ma walad, dan demi bapa dan demi anak-anaknya. Bapa ni kita, semua ni bapa dan keturunan kita. Allah bersumpah dengan Quran. Allah bersumpah dengan Quran atas nama bapa. Masya Allah, hebat tuan-tuan bapa ni. Sebab itu jaga baik-baik nama, branding yang kita bawa atas nama bapa ni. Baik. Jadi kita kena lihat. Yang pertama tadi saya sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Sebab itu ada seorang ulama yang bernama Asy-Syirbini mengatakan bahawa wal huquq al-wajibah bizaujati sab'atun. Hak yang berlaku kepada seorang perempuan ni, seorang suami kepada isterinya ada 7. Yang kita ni kena bagi nafkah kepada isteri kita ni. Yang pertama apa dia? At-ta'am. Yang pertamanya ialah bagi makan kepadanya ialah makanan. At-ta'am. Jadi ingat tu, jangan tak bagi makan. Melainkan kalau isteri tu dahaka. Lah isteri dahaka. Dia keluar rumah tanpa izin, pergi duduk cinta dengan orang lain pula. Suami pergi kerja, dia panggil orang jantan main rumah dia. Dahaka punya isteri. Nombor 1, kena jaga dia apa? At-ta'am. Jaga makan. Apa yang kita makan, dia makan. Nabi sebut tu.
Apa yang suami makan, isteri pun makan. Tuan-tuan balik sekali lagi duk makan char kway teow, bungkus buat balik ke dia. Ni buat balik perut ni. Isteri duk nganga, abang tak beli apa ke? Beli apa hang masak lah. Dia dah pederah dah kway teow, char kway teow 2 pinggan. Kita sarapan di pejabat makan apa? Oh, mi kari Kak Yah. Dia di rumah. Apa yang kita makan, dia makan. Itu tanggungjawab suami. Nombor 1, at-ta'am. Yang kedua, kata Al-Syirbini, yang keduanya ialah wal idam. Yakni pakaian dia. Pakaian dia. Yang ketiganya, al-kiswah. Tempat dia berselimut. Tudung dia. Pakaian yang menutup aurat pada dia. Kiswah Kaabah tu, kelambu Kaabah. Sebab tu kalau isteri kita mengadu, dia punya apa? Selendang. Dia punya anak tudung koyak. Dia punya stokin nampak tumit, belilah. Bang, stokin nampak tumit, hari tu koyak dah. Nipis sangat abang beli. Beli stokin bola kat dia. Hak dia untuk mendapat kiswah. Membolehkan dia itu untuk menutup aurat dia. Yang seterusnya, at-tanzif. At-tanzif maknanya ialah untuk alat kebersihan diri dia. Wa alatut tanzif. Sabun dia, buruh gigi dia. Tambah orang perempuan ni macam-macam tuan-tuan, dengan shampoo lah, dengan mandian bidara lah, dengan whitening sana, naik krim, day krim, segala makneka kena ada. Dia bukan macam kita ni mandi koboi, pa pun tak ada, sabun pa pun tak ada. Isteri bukan macam tu. Itu dipanggil apa? Alatun nazifah. Wa mata'ul bait. Yang seterusnya mata'ul bait, peralatan rumah tangga. Periuk dia, dapur dia, pinggan mangkuk dia, tilam dia, periuk dia, sudu belanga dia. Kena sediakan untuk dia. As-sukna. Kena bagi kepada dia juga ialah sesuatu benda yang membolehkan dia buat kerja rumah. Daripada penyapu dia, vacuum dia. Jangan duk bagi cat kat dia pula. Cat rumah tukar. Bukan, tukar kerja dia. Alat kelengkapan rumah dia. Kau ada televisyen untuk dia ke? Kau nak tengok YouTube ke? Ceramah Ustaz Kazim ke? Ustaz Samsuri ke? Bagi ke dia. Tengok. Yang seterusnya, kalau kamu mampu, kata Al-Syirbini, wa khadimun in kanat mimma tukhaddam. Seorang pembantu yang kalau kamu rasa kamu mampu untuk memberikan kepada dia seorang pembantu, bagi dekat dia pembantu rumah. Abuan nak kerja. Tak mau Ustaz duduk serumah dengan orang luar, tak mau Ustaz. Sekali dia ngorak laki cek. Tak usah duduk serumah. Suruh dia main pukul 9, balik pukul 12 dah. Ambil hari punya. Lah hari pun ada, jam ada. Mari hari Sabtu Ahad panggil pekerja main bersih, 4 orang bersih. Panjat segala kipas. Buka segala peti ais, cuci semua dia. Kena 4 jam dia bersih, clear rumah kita. Bila pula nak panggil? Lagi 2 minggu. Semua hari panggil dia. Apa salah dia? Jadi itu dia yang disebut oleh Al-Syirbini 7 nafkah yang suami kena bagi pada isteri dia. Baik, yang kedua. Dan telah mengeluarkan oleh At-Tabrani di mana makna lelaki yang berkahwin ia akan perempuan atas sedikit daripada isi kahwinnya. Ataupun banyak yang tiada padanya membayar ia kepada perempuan itu akan haknya, lagi akan menipu daya lelaki itu akan dia, maka pada hanya ia tiada membayar akan perempuan itu akan haknya, nescaya berjumpalah ia akan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan padahal ia laki-laki itu berzina, yakni seperti dosa orang yang melakukan zina. Yang kedua, menikah salah satu rukun ialah mas kahwin. Bagi mas kahwin. Mas kahwin yang wajib, yang hantaran tak wajib, hantaran tu pulang. Okey. Yang mana ada kitab tu muka surat 40 tu ya. Jumpa muka surat 40 nah. Jumpa lah muka surat 40. Yang tu kitab banyak tu. Baik.
Ulang balik. Mas kahwin. Mas kahwin ni hak siapa? Hak isteri. Berapa isteri nak letak? Hak dia. Tapi kita ni Jabatan Agama, Majlis Agama ni dia letak kadar minimum. Ada RM80, ada RM100. Okey, ada RM120, janda RM80, anak dara RM120, macam-macam lah. Itu yang mereka letakkan. Yang anak dara nak letak tu pulang, ada yang RM1,000, ada RM2,000. Ada yang tak letak Quran, ada yang tak letak duit, dia letak bacaan Quran. Mas kahwin dia ialah bagi Quran subuh. Aku nikahkan dikau dengan si fulan bin si fulan, mas kahwinnya senaskah Al-Quran. Boleh juga. Okey. Jadi itu hak dia. Kalau isteri kata, saya nak mas kahwin saya kereta subuh. Hybrid. Hybrid. Saya nak mas kahwin saya kereta Tesla satu. Pulang. Kalau hang sanggup bagi. Saya nak mas kahwin saya RM50,000. Tak apa. Simpan lah makcik kan. Nak makcik ni. Saya pergi nikah orang lain ramai. Itu hak dia. Satu. Dua. Yang hantaran tu terpulang. Terpulanglah hantaran tu. Kalau rasa mampu bagi. Rasa tak mampu tak payah bagi. Tapi yang wajib tu hak dia. Dua. Nak pakai duit mas kahwin isteri, suami kena minta izin. Ni mas kahwin RM2,000. RM2,000 ni mas kahwin. Nak pakai duit dia tu minta izin dulu. Jangan duk main selak dompet dia. Pergi ambil duit mas kahwin tu. Siang bagi, malam tu ambil pula. Tak boleh, minta izin dia. Tiga, boleh menikah dengan mas kahwin yang berhutang. Ni cerita P. Ramlee dulu. Aku nikahkan dikau dengan Norma. Cik Norma, mas kahwinnya RM40, hutang. Sah? Sah. 4. Bila dia kata hutang, bila abang nak bayar? Dia ada tempoh. Ustaz, kalau tak ada tempoh, Ustaz, sehari ke, 2 bulan ke, 3 bulan ke, kita tak tahu, Ustaz. Sah nikah dia. Tapi isteri kena tanya dengan suami dia. Bila abang nak bayar hutang mas kahwin saya? Dia mampu. Dia ada duit. Dia saja tak nak bayar. Saja dia buat zalim pada isteri dia. Saja dia perkena isteri dia. Beli handphone boleh. Beli kereta boleh. Melancong pihak nyai boleh. Tapi nak bagi mas kahwin 100 tak boleh. Saja dia seksa isteri dia. Tiba-tiba mati hamba Allah ni. Dalam keadaan dia menganiaya isteri dia. Bukan dia tak mampu, dia mampu. Lain kalau dia tak mampu nak bayar, dia mampu. Makan sedap-sedap. Jalan sedap-sedap, baju branded, kasut branded, motor pula Harley. Sabtu Ahad konvoi, nak makan laksa, pi tepin, nak makan bihun sup, pi star, naik motor nak makan tom yum, pi hak nyai . Tapi nafkah pada isteri 1,000 tak bayar, mati aksiden. Orang tanya dia, kamu belum bayar nafkah lagi untuk isteri kamu, Man? Dia jawab kat mak dia, biar pi mak, malas, biar dia rasa. Sahaja nak ngajak dia, sahaja. Mati tu, atau berani kata apa? Mati tu besok menghadap Allah dalam keadaan dosa, membawa dosa zina dia. Kalau dia tak mampu, lain cerita. Kalau dia tak mampu, lain cerita. Dia miskin, dia susah, dia tak mampu. Maka isteri menghalalkan dia, tak berdosa dia. Kalau dia mampu, isteri pula tak halalkan mas kahwin dia, mati pula dia, isteri tak halal, berdosa dia. Menghadap Allah dalam keadaan berdosa. Ustaz, dia dah kahwin, mas kahwin tak bayar, Ustaz. Janji nak bagi 2,000. Siang semalam, waktu angkat nikah di masjid, dia kata 2,000. Bapak saya tanya, mana duit mas kahwin anak saya? Satgi pak, buat tenang pak. Satgi saya tampar bapak. Oi, garangnya menantu ni. Bila hang nak bagi? Lepas Zuhur pak. Hari ni bank tutup raya haji.
Saat lagi saya pergi cocok duit. Mai asal tanya, mana 2,000 mas kahwin mana? Saya dah cocok pak, bank saya telan kad saya, silap nombor. Takkan hang tak ada duit langsung mak pak hang tak tolong ke? Dia kata saya nikah sendiri Ustaz. Mai malam tu dia kerja nak menyelesaikan hak dia lah konon dia, tanggungjawab suami dia. Isteri duduk tunggu atas katil. Dia pun macam Shashi Kapoor. Kabi Meradil Men. Tuan-tuan tengok cerita Kabi tu. Mai duk mengendak atas katil gatai lelaki tu. Isteri dia berhak kata, abang janji nak bagi mas kahwin tadi masa akad nikah. Bila pak tanya lepas zuhur. Lepas mintanya abang kata lepas asar. Bila tanya lagi kad kena telan. Bila tanya lagi abang kata tunggu besok lah. Saya takkan buat apa-apa dengan abang selagi abang tak bagi mas kahwin pada saya. Itu hak isteri. Boleh. Dia kata pula, hang tu jadi bini aku lah. Hang kena taat dengan aku. Memang saya isteri abang. Tapi abang tak bagi hak saya. Saya tak bagi abang sentuh saya. Abang nampak itu pintu besar? Abang nampak itu pintu besar? Tidur di sana. Saya tidur di sini. Itu hak isteri. So, tadi hang kata aku terima nikahnya RM2,000 tunai. Tunai mana? Tak ada. Dan yang tu kena ada tempoh. Bila abang nak bayar? Besok. Besok saya tunggu besok. Lusa saya tunggu lusa. Lepas lusa baru kita. Rabu. Lepas Rabu baru saya bagi. Kalau tak. Tapi hak hutang tadi tak apa. Dia setuju dah. Kamu setuju tak menikah ni dengan hutang ni leha oi? Saya setuju Pak Cik, Tok Imam, janji nikah sudah. Bila nak bayar? Tak ada duit bayar ke dia. Yang tu tak apa. Ni hang janji hutang, hang janji tunai, tiba-tiba hang tak bayar, hang nak tidur dengan dia. Oh, tak boleh. Itu hak isteri untuk menolak permintaan suami dia. Okey Ustaz, kalau dia mati, suami ni tak bayar lagi hutang mas kahwin pada isteri dia, mati pula laki Ustaz. Maka harta yang ditinggalkan suami dikira sebagai faraid, ada bahagian dia kena bayar siap-siap kat isteri dia. 2,000 cerita dekat anak dia, cerita kat siapa, pak abang itu janji nak bagi saya mas kahwin 2,000, dia tak ada nak bagi, dia mati. Jadi saya nak tuntut 2,000 tu sebagai saya punya hutang yang wajib dia bayar pada saya nak balik. Pak dia tak boleh lah, tu kira faraid dah. Memang kira faraid. Tu harta yang dah ditolak semua. Harta yang dah ditolak untuk kos pengurusan jenazah dia. Harta yang ditolak untuk buat haji pada dia. Duit yang ditolak untuk bayar segala hutang piutang dia. Duit yang nak ditolak kepada sesuatu benda yang dia belum selesaikan waktu dia hidup. Dah bersih semua tu baru faraid ayah. Sekarang termasuk yang kena bayar ialah hutang. Dan hutang dia ialah mas kahwin dia 2,000 dekat saya, 20,000 dekat saya, dia tak bayar lagi. Sebelum difaraidkan duit ni, saya minta dulu 20,000 hutang yang dia hutang pada saya. Dan bapa tak boleh kata pula, berkira sangat hang orang ambil hang jadi menantu pun syukur. Ni bukan berkira pak. Nak berkira apa ambil sempua ke pak. Ni kira hukum. Hukum saya mentak. Tak, hang tahu tak? Hang dengan laki hang arwah tu, satu, arwah tu anak aku. Satu. Kalau dia tak menikah dengan hang tak dapat harta ni. Dua, dia tak ada anak, dia tak ada apa, anak apa tak ada, hampa baru nikah ya seminggu. Jadi harta ni bukan hang seorang tu. Pak ada lagi, mak ada lagi, kami juga berhak. Betul pak. Tapi itu harta yang wajib saya dapat sebab dia hutang dengan saya. Ambil berkira sangat dengan hang ni. Bagi tahu kat bapak ni, bapak buka Al-Quran surah Al-Fajr. Buka ayat yang ke-21, bukan ayat yang ke-19. Allah sebut apa orang yang makan pusaka dengan cara tak betul. Ayat 20 Allah Taala cerita orang yang mencintai harta hubban jamma. Sebelum ayat hubban jamma tu balik buka ayat dia tu. Orang yang makan pusaka
harta pusaka dengan cara tak betul. Sebab tu hidup ni melarat. Kita ni melarat hidup, tak tenang hidup, tak bahagia hidup. Pasal 4 Allah sebut dalam Quran. Pertama, tak jaga anak yatim. Tak bagi makan anak yatim, tak peduli anak yatim, tak kisah anak yatim. 2, kita ni hidup melarat walaupun kaya, walaupun miskin, melarat jiwa raga. Pasal apa? Pasal kita tak bagi makan fakir miskin. Tu tuan-tuan buat korban tu, 17 ekor tu. Hak orang miskin ada. Jangan nak buat lupa dengan orang miskin. Kita ada 9, 7 Korea kita surau tu. Pergi cari orang miskin, bagi mereka lah. Tu hak mereka. Tak bagi yang tu tuan-tuan. Dengan tukang sebelah, tukang lapah semua melarat hidup. Tak tenang jiwa raga. Sebab saya duduk makan harta orang miskin. Nombor 3, kenapa hidup melarat? Sebab bagi pusaka tak betul. Menafikan pusaka. Tak bagi pusaka pada yang berhak. Salah satu yang berhak ialah mak. Mak nombor 2. Kita anak mak nombor 1. Bila mati mak nombor 1, pak nikah baru dengan mak tiri. Bila pak mati, mak tiri ni kita tak bagi harta pusaka kat dia. Punca anak ni nak hidup siksa ni. Dan yang keempatnya ialah Allah sebut dalam surah Wal Fajr wa layalin ashr, ialah disebabkan ialah orang-orang yang mencintai harta, kedekut, cinta dunia, cinta harta, sehabis-habis harta. Jadi bagi orang yang belum membayar duit mas kahwin, hutang, tolong bayar. Okey ustaz, kalau isteri kata, saya halalkan mas kahwin abang pada saya sedekah balik pada abang. Alhamdulillah. Selesai ustaz lah. Ni betul ni Leha. Betul abang weh. Saya ikhlas menghalalkan mas kahwin saya pada abang. Abang tak payah bayar pada saya mas kahwin. Halal dunia akhirat. Alhamdulillah. Boleh abang tambah seorang lagi. Hilang kepala lepas tu. Cantah kepala. Orang dah bagi halal, buat kata dah. Baik, yang ketiga. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang tiada kuasa daripada mendirikan hak ahlinya, dan jika ia hadir dalam rumah sekalipun, dia tak lari, dia ada di rumah tapi tak bagi duit, tak bagi nafkah, dia seolah-olah suami yang lari daripada isi rumahnya, sembahyangnya tergantung di awang-awangan. Tapi ustaz, saya bagi ikut kemampuan saya lah. Gaji saya 1,700. Minimum punya gaji. Jadi saya bagi dekat isteri saya 1,000 sebulan. Duit api ke, duit dapur ke apa semua, 1,000. 700 tambah motor saya apa semua ni ustaz. Dia kata tak cukup. Dia kata tak cukup ustaz. Memang tak cukup bang. 1,000 ni abang pergi mai din. Mai ya, din tak ada abang. Nak beli apa? Antara tu saya mampu ustaz. Nak buat lagu mana? Kalau gitu abang pergilah buat kerja tambahan. Buat grab boleh, niaga burger boleh, apa masalah. Jadi bodyguard boleh. Jadi jaga pun boleh. Macam-macam kerja boleh buat. Pergi kerja petropam boleh. Hak kerja 24 jam tu abang buat shift malam. Boleh. Abang meniaga sate pun boleh, apa masalah. Janji isteri senang hidup dia, suami. Saya tak mampu tak. Okey, isteri tengok pula. Suami ni tak mampu dah, dia bagi 1,000 dia sebulan. Barulah isteri top up. Tak apa abang, saya top up. Duit ayak saya bayar. Duit elektrik saya bayar. Yuran sekolah anak tu saya bayar. Baru top up. Sekarang tak, 50-50. Ni hak sekarang macam ni. Okey, okey. Leha. Waktu nak minta duit ni bukan leha dah. Okey. Nampak tu, nak minta duit ni. Jadi perbelanjaan kita sebulan 3,000. Jadi ayang 1,500, abang 1,500. Fair and square. Abang 1,500, ayang 1,500. Tak ada macam tu. Abang semua. Tak cukup abang, baru saya top up.
Tak ustaz, kita ni kongsi ustaz. Kongsi 50-50. Kongsi tak semestinya 50-50. Kongsi rumah tangga bukan kongsi saham. Bukan kongsi berniaga 50-50. 60-40. Kongsi dalam rumah tangga, kongsi kasih sayang, kongsi kehidupan, kongsi rumah, kongsi mandi, kongsi katil. Tapi dalam bab nafkah masing-masing. Isteri. Kenapa yang dia tak jaga macam tu? Sebab Allah sebut dalam Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menguasai orang perempuan. Kerana kemampuan yang Allah Ta'ala bagi pada laki-laki, kebolehan, kekuatan yang Allah Ta'ala bagi pada orang jantan. Maka nafkah yang kamu ada, tanggung isteri kamu. Maka tanggungjawab isteri apa pula? Layan suami. Sebab tu Nabi kata dah suami tanggung segala-galanya. Tadi kita baca daripada pakaian dia, daripada ubat alat dapur dia, sampailah khadam suami sediakan. 7 hak kita dah baca tadi. Suami bagi semua dah. Elektrik ada, air ada, aircon pun ada. Wifi ni tak kira lah. Tali besen ni sebesar-besar pintu punya tali besen. Spender ni 4 laci. Nak apa? Seluar dalam isteri tu 4 laci tuan-tuan. Oh, macam-macam jenis. Suami beli semua. Dah bagi semua benda dah. Apa yang isteri kena bagi pada suami balik? Layan dia. Tengah masak pun stop kalau suami panggil. Tengah naik motor pun kalau suami berhajat, tu kebun pisang banyak-banyak. Janganlah buat lagu tu berhenti kat kebun pisang pula. Maksudnya apa? Kena bagi. Ustaz, oi nak bagi memang nak bagi, tunggulah sah. Mak ngah baca Quran ustaz, malam Jumaat ni nak bacalah Yasin Al-Kahfi ni. Kita baru dia panggil dah. Saklah baru duk kira dia aja suami tidur dalam marah. Nak western food aku bagi dah. Nak apa lagi? Aku cuma panggil mai tidur. Duk zikir subhanallah 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 subhanallah, lama-lama lena. Tidur tu dengan kemarahan. Allah ni kata apa ni? Nabi kata apa ni? Malaikat laknat pada isteri tu sampai subuh esok. Walaupun tengah-tengah malam duk sembahyang hajat. Allahu akbar. Sembahyang taubat. Allahu akbar. Apa hang? Laki hang panggil tak? Dia dah bagi segala-gala kat hang. Suruh layan dia. Hang tak nak layan. Kemudian pergi sembahyang pula. Allahu akbar. Pukul 4:30. Ingat Tuhan nak terima lah. Tu. Jadi ustaz yang kalau kami buat 20, 50 nafkah ni ustaz, tak ada 50 suami semua. Suami tak mampu tadi baru isteri top up. Yang sekarang ni tuan-tuan, bila buat macam itu, rupa banyak yang jadi masalah. Isteri top up kereta. Kereta loan atas nama suami, geran atas nama suami. Bulan-bulan isteri bayar. Bila bercerai, nama suami. Tapi tu hakim, saya yang bayar. Macam mana cerita ni? Gaduh pula di mahkamah. My lawyer belah sana kata, memang hang bayar. Tapi nama ni atas nama suami hang. Satu. Sat lagi bila bergaduh, dia mula ungkit. Tu rumah tu saya bayar, kereta tu saya bayar. Abang bayar apa? Bergaduh pula dah. Ni hang bayar pasal apa? Dah abang suruh. Dia main bergaduh. Sebab tu settle. Yang ketiga, bila dah suami ni lepas tanggungjawab dia. Isteri top up sana, isteri yang bayar setengah, dia banyak duit. Bila dia banyak duit, dia mula mata jadi panjang, tengkok jadi panjang. Tu yang jadi masalah. Cuba tanya lelaki hak menikah banyak. Pasal apa? Pasal isteri ambil alih tugas dia. Isteri ambil alih, ambil anak dia, hantar anak dia, ajak anak dia, pergi latih anak dia, duit beras dia.
Duit elektrik dia, duit air pun dia, bagi kat mak pun dia, duit raya budak-budak pun dia, masuk korban pun dia. Repair pintu jamban terkopak pun dia, peti air rosak isteri beli. Suami buat apa? Suami kata pakailah duit hang tu, lama-lama duit dia banyak. Bila duit dia banyak, dia tengok isteri dia pula jalan alignment lari balancing out, dia mula tengok. Tu yang jadi banyak masalah. Jadi balik kepada peringkat asal, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, taat pada suami, hormat pada suami, tekun pada suami. Sebab dia dah bersusah payah untuk kamu. Dia korban segala-gala untuk kamu. Kamu korban pula diri kamu pada dia. Layan yang terbaik. Ni rumah selera, cadar tak tukar. Kain tuala tu dah 6 bulan tak tukar. Cuba bagi servis terbaik. Kain tuala laki pakai tu pendek berlubang dah. Boleh keluar kepala sini dah. Punya reput dah. Kain tolak hak baru, sayang, simpan. Kain pelikat hak baru, sayang, simpan. Tak, terbaik. Dah tahu dah suami nak balik. Segala-gala dah siap. Lemang, ketupat semua ada dah. Ni laki nak balik lagi sejam. Laki masuk, dia duk main TikTok. Tak. Laki dah masuk dalam rumah. Duk zikir. Subhanallah, subhanallah. Abang balik ah. Subhanallah, subhanallah. Hang tinggal zikir cincin hang tu. Suami balik dalam hujan. Nak ngelak baik ekspres lagi. Allah. Nasib baik sampai. Balik-balik kan. Suami duk baca Quran. Isteri duk baca Quran. Daripada satu sudut bagus. Syabana. Lagi 2 makrak lagi. Sadaqallahul azim. Sudah. Baca Quran dapat pahala dah. Layan suami dapat pahala dah. Baik. Dan kata Imam Al-Ghazali pula, maka kebinasaan ini tiada sejahtera daripadanya melainkan orang yang alim akan ilmu hikmat yang memberi manfaat di dalam akhirat. Baik, abang-abang di sini ada lebih kurang 8 suami bagaimana nak kontrol rumah tangga. Ni abang-abang ni. Yang mana nak kahwin, baca ni 8 ni. Yang mana dah kahwin, baca 8 ni. Kalau nak jadi suami terbaik. Ni menikah pandai, bercinta pandai. Tapi ilmu 8 benda ni tak ada. Tadi ada suami mai. Dia kata, Ustaz, macam mana saya nak buat dengan isteri saya ni duk merajuk tak habis. Merajuk tak habis. Buat nu salah, buat ni salah, nu tak kena, ni tak kena, lagu mana. Tak? Kalau ikut hati saya, Ustaz, saya nak cerai, Ustaz. Lemah perut tengok. Muka duk cukar, muncung. Berapa lama kahwin? Berapa lama? 6 bulan. Isteri umur berapa? 22. Saya kata muda ke. Sabarlah. Isteri muda ke. Sabar. Baru 22. Abang umur berapa? 29 lah. Sabar salah. Itulah risiko menikah orang muda. Kalau abang nak, hak tenang, elok, menikah orang tua. Cari mak ngah, maklum hak stroke. Dia tak kata apa. Ni abang nikah orang muda lagi tu. Orang muda. Orang muda ni Sabtu Ahad nak berjalan. Orang muda ni nak tengok wayang, Ejen Ali. Abang tak bawa. Orang muda ni dia malas masak. Dia nak duduk, dia apa nama, makan di luar. Yang abang pergi bawa dia makan tom yam. Apa ada masam je. Dia nak tengok tu. Hak kopi 1 gelas RM19 tu. Orang muda. Sebab tu kebinasaan orang laki-laki ni banyak. Melainkan dia orang yang alim. Apa dia? Dalam bidang ilmu hikmah, kebijaksanaan yang memberi manfaat di dalam negeri akhirat. Nombor 1. Nombor 1. Apa yang suami kena ada?
Nombor satu tuan-tuan yang kita semua ada ialah adanya ilmu kebijaksanaan di dalam memberi manfaat di dalam negeri akhirat. Nombor satu nak jadi suami yang bagus, kena ada ilmu. Ilmu apa Ustaz? Ilmu kebijaksanaan. Banyak orang tuan-tuan yang pergi Mekah, buat haji, buat umrah, orang perempuan. Dia nak mengelakkan haid, dia telan pil haid, penahan haid. Nak telan pil tu, tanya suami tu. Hak dia. Izin dia. Macam mana nak jadi suami yang baik? Maka bawalah isteri tadi pergi umrah waktu yang dia tak haid. Tarikh isteri haid bila? Setiap bulan Ustaz 8 hari bulan. Hang pergi 20 hari bulan. Belambak lagi package tu. Yang kata pergi 8 tu siapa? Melompatlah dia di sana. Lara nak niat bersyarat tak habis-habis. Lah telan pil haid. Bila dia telan pil haid, datang pula haid. Setitik, 2 titik. Ni macam mana abang? Nak buat umrah apa ni duk mai? Kata dah telan. Memang telan mai setitik 2 ni. Mana aku tahu siapa suruh? Dia mai dah. Sepatutnya kita sebagai suami kena ambil tahu. Lehau abang cadang nak pergi umrah. Jadi abang cadang kita pergi 20 hari bulan. Kenapa 20? Pasal hang tu ada haid. Abang tak ada apa haid. Jadi mari ni hang dah bersih dah, balik pun bersih. Jadi senanglah kita buat ibadat. Nampak? Taklah bergaduh di Mekah. Bila dia tak ambil tahu tentang haid isteri dia telan pil haid, 3 bulan haid dia gila. Aturan haid tu penin. Sak mari, sak tak mari, sak suci, sak tak suci, lalah dia pun penin. Kenapa abang masam muka orang rumah saya? Kemarin bersih, hari ni dia mai pula dah. Memang haid tu jadi gila. Banyak kes yang macam tu. Sebab apa? Sebab abang tak reti. Kena ambil tahu. Dalam bab tu. Bulan lepas kita belajar dah. Tentang sembahyang yang qada. Lepas bersih daripada haid. Suami kena ada tahu. Benda hikmah yang melibatkan agama. Abang, mak saya sakit. Saya nak balik tengok mak. Pergilah balik. Abang ambil cuti, abang hantar. Jangan balik, abang tak izinkan. Raya haji kemarin hang balik, ni hari Selasa hang nak balik pula dah. Niat ke aku cok duit ke? Abang weh, mak tu tercekik tulang daging lembu korban bang weh. Takkan tak balik abang weh. Dah balik cukup. Suami macam ni teruk. Tak dia ustaz. Bila dia dah menikah dengan saya, dia kena dengan saya ustaz. Hak mak dia habis dah ustaz. Siapa kata bang? Tak, dia kahwin dengan suami ustaz. Dia dah bertukar ketaatan pada saya, bukan pada mak lagi lah. Salah tu bang. Mak dia pun dia kena jaga, abang pun dia kena jaga. Mak dia pun dia kena taat, abang pun kena taat. Sebab perkahwinan tidak mengurangkan tanggungjawab, sebaliknya pengorbanan perkahwinan menambahkan tanggungjawab. Saya ulang balik. Perkahwinan tidak mengurangkan tanggungjawab, sebaliknya menambahkan tanggungjawab. Kalau suami yang ada ilmu hikmah, jom balik tengok mak. Aman rumah tangga dia tuan-tuan. Masalah sekarang ni bila ilmu agama tak ada. Dia tak ambil kisah tentang ilmu apa, tak ada apa. Isteri nak buat apa pun tak apa. Anak nak buat apa pun tak apa. Rumah tangga dia akan hancur. 1. 2. Mempunyai akal yang sempurna. Bagaimana suami ini suami yang baik, suami misali, mempunyai akal yang baik. Allahu Akbar. Zaman sekarang ni Kak Song, suami semelih isteri.
Bila tengok rupanya ada mental problem. Saya pun susah hati tengok gambar saya apa dah. Duk bergambar dengan Ustaz Kazim pula. Gila, sudah tuan-tuan. Tak dalam masjid ni pun ada mental problem, Pak. Duk bergambar dengan saya tu, pergi sembelih pula. Macam-macam kan. Kita ni kalau cakap dengan orang mental, kita pun susah hati. Tapi kita tak boleh nak hina orang. Tapi kita ada pilihan. 4 hari lepas sebelum raya, mai satu orang menyembang dengan saya. Air liok penuh. Saya duk tengok air liok dia melekat dekat cermin mata. Sampai saya buat keluar balik pergi tenyih. Apalah hang ni? Rasa nak berpayung. Nyembuk air liok. Tuan-tuan kita sudah ni. Gigi tak ada ke apa? Tuan-tuan boleh bayang air liok kena muka. Terasa pop. Bayangkan dia tidur dengan isteri dia lagu guna. Tak layan, tak boleh masuk syurga. Layan juga. Kalau dia mempunyai akal yang sempurna, dia akan jaga perwatakan dia. Walaupun dengan isteri dia. Tak ada gigi, buah gigi. Ni dengan bau rokok dia. Bau cerut. Duk tidur dengan isteri. Ya, isteri itulah tahan nafas. Tu, akal. Bila manusia ni sempurna akal, rumah tangga tu elok. Tahu hang penat, hang balik kerja kilang, penat sampai rumah pukul 8, tahu. Semua orang tahu. Tengok-tengok anak teriak. Sampai rumah pukul 8, anak teriak, nama anak Muhammad Albab. Dia ambil anak tu, dia pergi sangkut dekat hanger baju. Tu macam korban di bawah, hak besi es. Hang tahu dah aku penat kerja, hang balik teriak aku nampak 6 bulan budak tu. Tu yang dia goncang kepala anak dia tuan-tuan ni. Sekarang ni meleleh elok budak tu. Dia goncang budak tu, hang tahu dah aku penat. Budak mering sampai sekarang. Budak comel lawa, Ailio duk meleleh 24 jam. OKU tak ada. Pasal apa? Bapak tu banah baran, mental problem. Kalaulah kita boleh goncang bapak dia, kan bagus. Dia goncang anak dia, anak tak boleh lawan, anak tak boleh cakap, anak tak boleh protect diri dia, anak tak boleh lawan balik. Siapa yang sengsara? Sian budak tu. Sebab tu bagi tahu ke anak-anak dara kita, hang nak menikah ni hang tengok ke. Memanglah handsome, tapi akal tak sempurna. Tadi kita tengok dalam YouTube, budak tu duk up motor Willy. Willy. Boom, angkat lagi sekali, tayar depan jalan dulu. Bayang kan. Tak jatuh sembam atas tanah. Nak buat lagu mana tuan tu? Nak sangat tayar satu. Betul, tayar depan tu keluar sendiri dia. Hak jenis ni akak nak ambil jadi lelaki. Tak tahu akak. Tu belum masuk lagi bawa kereta. Saya kata beberapa kali ya tuan-tuan, itulah ustaz saya, menantu saya baguslah orang masjid. Dia Masjid Abdullah Fahim tu dia depan sekali ya. Imam kah? Doa dia sah depan lah. Tu kata baguslah, alhamdulillah lah, serban tak tinggal lah, baguslah. Belum tahu baik makcik. Baik ustaz saya mai sembahyang. Makcik bagi kat dia kereta sebiji. Nak tahu baik tak baik orang masjid, bagi dia kereta sebiji. Makcik duduk belakang, tak pakcik duduk depan. Pakcik tu pegang hanger tu, dua belah tangan tu, tak ada. Nak tengok baik tak baik kita, pegang steering. Mulut ni haram jadah saja. Celaka punya kereta, nampak. Padahal di masjid, subhanallah, subhanallah. Bila dapat steering kita, babi terbit, haram jadah terbit, cilakui terbit, bodoh ke apa? Nampak tu. Nampak tu. Kenapa yang kita ni berubah bila dapat sesuatu? Maka kita tengoklah tentang sikap kita. Baik tak baik tuan-tuan, pergi tengok di jalan raya. Pergi tengok cara dia parking, cara dia mandu, cara dia letak kasut, cara dia parking motor.
kita boleh tengok orang ni baik tak baik. Mai do orang bagi lampu kat dia nak potong, dia brek menyacak tengah jalan. Tak brek kat belakang tu. Potong kok kiri, tiba-tiba masuk teri. Tak kejut kita. Abang, apa awak kata? Berarti lah. Tak reti awak kata. Lesen terbang ke apa? Isteri duduk sebelah ni. Tak mau naik kereta dengan abang. Tak mau dah naik Grab. Tapi di masjid tu imam. Perangai. Nampak? Jadi nombor 2, nak bagi elok, akal kena sempurna. Mental. Abang-abang nak cari menantu, tolong tengok mental. Hak mengada-ngada pening kepala kita, tak payah terima. Yang otak gila-gila. Mai di rumah kita pun duduk sila panggung, duduk gelak kik ni gelap siapa budak ni. Terus duduk terima, pening kepala kita. Nombor 2. Nombor 3. Dan mempunyai perangai yang baik, akhlak yang bagus. Bagi tahu ke anak dara kita, kalau nak cari suami, cari hak perangai baru. Nabi sebut apa? 2 amalan yang membolehkan syurga. Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan mempunyai perangai yang baik. Pagi tadi tuan-tuan, di kelas saya tadi saya sebut tentang haji. Tentang haji. Haji itu apa? Haji itu berziarah ke Mekah dan masyairnya dengan hajat mengabdikan diri, dengan hajat kerana Allah, dengan tujuan semata-mata kerana Allah. Itu nama dia haji. Haji itu makna ziarah dengan satu tujuan matlamat. Sebab tu kita ni bila ada tujuan, bila kita ada matlamat, nama dia apa? Nama dia hajat. Haji itu hajat. Tapi kita tak perasan semayang hajat. Apa hajat tuan hamba? Dia ambil daripada perkataan haji. Hajat tu apa? Hajat di hati, niat di hati, semua ni tujuan. Itulah haji. Awak pergi ke Mekah buat apa? Buat haji. Awak pergi buat apa? Saya nak wukuf, saya nak melontar, saya nak tawaf, saya nak sa'i. Di situ saja ada. Maka nama dia haji. Hajat. Datang pula satu amalan dia. Dapat buat yang ni, hang dapat haji. Nama dia apa? Wukuf. Wukuf tu apa? Diam. Ada orang kata, diam tu sakata. Sakata, diam. Sakata, diam saja. Ni sakata ni diam macam ni, duduk menung diam. Tu sakata, uskut, diam. Wukuf, diam dan berfikir. Wukuf, diam dan memerhatikan. Itu beza dia. Dua-dua diam, wukuf pun diam, sakata pun diam. Tapi sakata, diam saja. Wukuf, muhasabah diri. Wukuf tu, fikir, aku lepas ni nak ke mana? Wukuf tu apa? Ya Allah, banyaknya dosaku. Ya Allah, ya Allah. Wukuf tu, lepas ni aku nak jadi orang baik. Lepas ni. Di mana wukuf? Di Arafah. Maka manusia ni bila sebut Arafah, teringat Adam dan Hawa. Bagi orang yang beriman, Arafah tu dia teringat apa? Tempat doa yang pertama dimakbulkan, doa keampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. 2. Disitulah berlakunya tawaf wida. Berlakulah khutbah yang terakhir. Khutbah wada Nabi yang terakhir di situ. Kalau kita wukuf di situ, kita teringat Nabi. Kalau kita wukuf di Arafah tu, kita teringat Adam dan Hawa. Maka berdoalah kita minta ampun. Dan balik nanti aku nak amalkan khutbah Nabi SAW. Apa dia Arafah? Arafah tu kenal. Tempat mengenal, tempat pertemuan, pengenalan. Apa yang kena kenal? Duduk di Arafah, kalau boleh, kenallah diri sendiri.
Kenallah diri sendiri. Jangan kenal orang lain. Kita hari ni kenal orang lain. Dia tu siapa? Odin. Dia kerja apa? Polis. Tu siapa? Tu Mat. Dia kerja apa? Mana kerja apa? Dia makan tidur dengan pak-pak dia. Tu siapa? Tu Kak Leha. Dia tu mulut jahat. Dia tu siapa tu? Tu Kak Nak. Kak Nak ni jaga. Dia hutang tak bayar. Tu siapa tu? Tu Haji Din. Dia tu sombong. Dia tu siapa? Dia tu anak darah tua. Tak ada siapa menang dia. Kita kenal orang. Yang disuruh Arafah kenal diri sendiri. Tu nama dia Arafah. Ambil benda tu. Tulis apa dia yang buruk pada kita. Kita duk nampak dia buruk, dia buruk, dia buruk. Hang buruk, hang buruk. Tulis buruk tu. Apa dia buruk? Jenis tak boleh percaya. Tak habis-habis duk cakap on the way, tak sampai-sampai tak. Tu kita tu. Din, hang kat mana? On the way dah. 8 jam baru sampai. Hang ni daripada Mekah ke apa on the way? Tulis ni. Cakap tak serupa bikin. Panah baran. Aku ni kedekut. Aku ni jarang sedekah. Aku ni baran dengan isteri. Aku jarang pergi masjid. Aku ni suka bergaduh dengan orang. Aku ni suka tengok benda tak elok. Aku. Jahatnya. Barulah nama mengenali diri. Yang tengok gambar tak elok tu aku. Yang panah baran tu aku. Yang hutang tak bayar tu aku. Yang suka bergaduh dengan jiran aku. Yang suka hon orang tak tu hala aku. Yang malas pergi masjid aku. Yang komplain banyak kat Tok Imam aku. Yang banyak aku. Kalau gitu lepas hang wukuf, hampir singgah Ustaz Muzalifah. Pergi kutik lah mana-mana batu. Pas tengah malam tu. Lepas tu buat apa Ustaz? Lepas tu hampir Mina. Hang buang segala keburukan hang. Hang nampak itu tiang besar, baling kat situ. Jangan kita hanya membayangkan aku nak ikut Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Siti Hajar baling setan. Aku pun baling setan. Bukan setan saja dengan batu dia baling. Kayu. Dengan payung. Tongkat. Timpa kepala ni. Kerusi lipat pun ada yang balon. Ini kalau kena kepala bocor. Yang nak dibaling itu apa dia? Hang buang kejahatan hang yang hang Arafah tadi ni. Yang hang tulis itu hang buang. Lontar jauh-jauh. Berhari-hari lontar. Supaya hang bersih. Bila hang lontar, hampirlah nak selesaikan tawaf ke apa ke, insya-Allah hang dapat mabrur. Apa dia mabrur? Jadilah orang yang baik. Baik. Jadilah orang baik. Maka bila baik, bersihlah kau. Perangai kau baik-baik. Sebab tu abang-abang, saya suka abang-abang ni pergi Mekah waktu bujang. Baik dah, mabrur dah. Kalau menikah pun elok. Yang mana mampu ni, muda-muda pergi haji. Mudah-mudahan jadi baik. Sebab apa? Dah buang dah. Sebab kita nak didik isteri kita, kita nak jaga anak-anak kita. Kena perlukan orang yang Arafah, orang yang melontar di Jemrah, orang yang dapat haji yang mabrur. Tu kesan haji tu. Ni lepas balik pada haji, perangai pun teruk juga. Nama Haji Bakhil, habis. Sebab tu dia letak di sini yang ketiganya ialah orang yang baik perangai dia. Maka orang tanya pada kita, Ustaz, apa tanda haji mabrur? Nombor 1, haji mabrur, haji yang diterima. Nombor 2, haji mabrur tu apa? Melakukan ibadah haji sebetul-betul, sebaik-baiknya. Daripada awal, sebelum pi sampai balik, mabrur. Yang ketiga, mabrur tu apa? Perangai berubah. Lepas-lepas balik haji ni, perangai berubah. Memang baik sungguh. Tak kedekut, sopan santun, berakhlak baik, perangai baik, muka pun nampak baik. Maka tuan-tuan, jadilah orang yang mabrur. Ada 3. Kita ada lagi 5 yang akan kita bincang. Tanda-tanda suami yang baik, tanda-tanda laki-laki yang baik. Nombor 1, alim. Nombor 2, mempunyai akal yang sempurna. Nombor 3, mempunyai akhlak yang bagus. InsyaAllah kita sambung lagi 5 tanggungjawab ataupun tanda-tanda suami yang bagus. Kita jumpa lagi insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.